Good morning guys. Pagi ini kita ke Longsan, Ulu Baram untuk program bersama dengan gereja di Longsan. So kita bertolak awal pagi dari Sibu dan terus ke kampung Longsan. So stay tune untuk bersama kami. Lebih kurang pukul 5.30 ini kita bertolak dari Sibu. Alright. Kita baru sampai di Tatau dan kita berhenti untuk isi minyak di Tatau. Lepas ini kita terus bergerak ke Lapok dan seterusnya ke Longsan. So, lebih kurang sejam lah perjalanan kita tadi, sejam lebih lah. Dan kita tak boleh nak laju sebab jalan pagi macam ni masih lagi gelap. Alright guys, so stay tune untuk perjalanan kita seterusnya. Okay, kita sampai di Niah, baru sampai di Niah, Pekan Niah. Kita rehat sekejap. Okay, kita sedang berada di kedai Simpang Nu tempat makan. Lepas ini kita terus bergerak ke Lapuk, di mana dari Lapuk kita terus ke Longsan hari ini. Kita rehat dulu di sini. Right. Lepas ini kita akan bergerak ada lebih kurang dari kedai Nu ini ke Lapuk lebih kurang tak sampai pun 1 jam. Lepas itu dari Lapuk terus ke Longsan lebih kurang 3 jam lah. Depend dengan keadaan jalan. Alright, so stay tune guys. Kita nak bergerak. Okay, kita sudah mula nak bergerak daripada Batu Niah Food Court. Daripada sini pergi ke Longsan lebih kurang kalau ikut ini ialah 6 jam 40 minit lah. Right, 6 jam 40 minit. Right, so perjalanan dia terpulang kepada keadaan jalan nanti, jalan yang kita guna nanti. Hari tak berapa elok, cuaca tak elok, hujan mungkin memerlukan masa lagi lah. Alright, kita akan singgah di Lapuk sekejap, then baru kita terus ke Longsan. Alright, so begitulah perjalanan kita untuk seterusnya. Stay tune guys. Kita sudah mula bergerak daripada Batu Niah untuk terus ke Pekan Lapuk lepas ini. Kita nak cari tempat untuk isi minyak dulu. In 700 meters, turn right on Jalan NGU, then turn left. In 500 meters, turn left on Q283 Jalan Batu Niah, then turn left. Rupanya tak ada Euro B7, semuanya B5. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Turn right on Stay tuned Jalan guys. NGU. In 700 400 meters, turn left on Q283 Jalan Batu Niah.
cari jalan nak keluar daripada Pekan Batunia ini untuk meneruskan perjalanan kita ke Pekan Lapu. Dari Pekan Lapu baru kita bergerak terus ke Longsan. Turn left on Q283 Jalan Batu Niam. Then turn left. Okey, kita keluar daripada Pekan Batunia. Dan teruskan perjalanan kita seterusnya ke Lapu. Dari Lapu bergerak terus ke Longsan. Turn left. Cuaca nampak yang kurang Continue straight. memuaskan lah. 1.1 So kilometers harap-harap to 1, cuaca 74 ni Jalan Miri. berubah baik nanti. Sebab daripada Lapu nanti kita akan menggunakan jalan batu, jalan yang belum diturap. Okey, kita sudah keluar ke main road highway, Main Borneo Highway, untuk kita meneruskan perjalanan seterusnya. Inilah Batunia, sungai ataupun Batania. Kita sudah sampai di Pekan Lapuk. Lapuk. Okay. Ish. Kita sampai di Lapu. Sekarang kita nak tengok Sungai Baram di Pekan Lapu. Inilah Sungai Baram di Pekan Lapu. I know udah mati. Jembatan di Pekan Lapu, Sungai Baram. Itu sungai dia, air dia agak deras. Di Pekan Lapu Baram. Guys, so stay tuned untuk seterusnya nanti. Dan di belakang itu adalah jembatan yang dekat Pekan Lapu Baram. Inilah Sungai Baram. Kita sedang di tempat port ataupun wharf mengangkat barang di Pekan Lapu Batang Baram. Okay guys, so stay tuned. Sungai Lapu. Air besar ni.
Senyum diri. Ini rumah panjang, sebuah rumah panjang di Pekan Lapuk. Ni udah tak pernah mau di Neno Gereja. Sampai tak pernah sungai. Oke, kita sedang berada di Church of Holy Family di Pekan Lapuk. Kita singgah sebentar di sini sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke Longsan pada tengah hari ini. Right, ini dia kawasan gereja di Pekan Lapuk. Alright, so perjalanan kita seterusnya bermula dari sinilah, dari Pekan Lapuk ni, dan terus ke Longsan selepas ini. Alright, okay, stay tune. Di sinilah kita akan tinggalkan kereta kita di sini. Untuk perjalanan kita seterusnya nanti ada rakan daripada Longsan yang akan ambil kita lah untuk perjalanan seterusnya, dan selama beberapa hari ini kita akan berada di Longsan. Right. So lepas ini kita akan terus bergerak ke Longsan untuk selesaikan masalah di sini dulu, menyelesaikan urusan di sini dulu sebelum kita bergerak. Alright, stay tune untuk seterusnya nanti. Guys, kita bersama dengan kawan kita dari Longsan, Paul. Dan lepas ini kita bergerak dari Lapuk ni, kita akan terus bergerak ke Longsan. So lebih kurang 3-4 jam lah. Depend dengan keadaan jalan lah lepas ini. So kita harap jalan okey, tengok kereta dia baru sampai. Biasa ni, keadaan biasa. Keadaan macam ini. Ini orang kuat Longsan. Ini sebut saja mana jalan dia tahu. Alright, so terima kasih lah kepada teman kita ini, Paul, Mr. Paul yang datang jemput saya untuk ke Longsan lepas ini. Right, stay tune untuk seterusnya nanti. Okay, kita berhenti sekejap di Batra restoran dekat sini. So kita makan tengah hari dulu sebelum kita bergerak ke Longsan. Ni geng orang kuat saya dari Longsan. Kita makan dulu sebelum kita bergerak ke Longsan. Misi ke Longsan. Okey, kita tengah hari, makan tengah hari. Kita coba dulu ya menu Batra restoran di Pekan Lapuk. On the way kita pergi ke Longsan. Menu kami, menu makan tengah hari. Big boss kami bawa. Okay, itu dia menu kami. Memang okey tempat ini. Naik kapal dulu tengah hari ini. Ya, naik kapal. Kapal Titanic dekat Pekan Lapuk, Longsan. On the way to Longsan. Alright guys, stay tune. Okay, kita selesai sudah urusan makan tengah hari. Kita bergerak terus ke Longsan. Kita makan di restoran Batra di Pekan Lapuk. Alright guys, so stay tune untuk seterusnya kita ke Longsan. Baik.
jalan lagi. Mai sini. Ya. Oke. Oke guys, kita sudah masuk ke simpang Longsan untuk kita terus daripada Pekan Lapok ni kita masuk terus ke Longsan. Right? So dekat sini kita nampak homestay dia. Sedang dia notice untuk baiki jalan ni. Hopefully dia orang dapat dengan secepat. Okay, supaya senang untuk kita pergi ke Longsan dan sebagainya. Alright guys, so stay tune terus-terusnya. Ini yang kilotnya. Okay, kita sampai di Kilo 10 dan ada kedai runcit di sini untuk beli barang dan sebagainya. Kalau nak beli barang boleh. Okay guys, kita masih lagi berada di Kilo 10 ha? Kilo 10 on the way ke Longsan. Berhenti tengah jalan dulu, kita rehat dulu. Ya, cari pemandangan. Kalau kita lihat di bawah sana. Tuh, bawah sana. Cantik betul. Benar ya. Okey. Kita nak teruskan perjalanan lepas ini. Alright guys, stay tuned.
kita bernasib baik sebab kita boleh nampak Bukit Kelulong di Kelulong di Dia buat orang dia buat kodok Dia buat pondok sana. dia inilah kawasan, apa nama kawasan ini? Kawasan ini ini masih Long Suling. Long Suling. di Long Suling, Bukit Kelulong di Long Suling. Memang cantik lah guys. Petang-petang ini kita boleh nampak terus bukit ni di Long Suling. Kita boleh nampak cantik betul. Okey, kita sedang berada di Long Suling, di mana di belakang itu ialah bukit yang legend jugalah, ya, Bukit Kelulong di Long Suling. Kita boleh nampak cantik betul. Ya, ini jalan dia terus ke Long San. Kita berhenti di tepi jalan. Kita boleh nampak bukit itu di tepi jalan. Ini Bukit Kelulong di Long Suling. Hai guys, ini sebelah petang. So stay tune untuk seterusnya. Cantik betul. Okey, sekarang kita sedang berada di Jambatan Baram. Inilah Jambatan Baram yang terkenal di Sungai Baram. Kita boleh lihat Sungai Baram.
stay tune dan kita akan teruskan untuk video yang seterusnya. Ya. So kita sudah sampai di Dewan di Longsan. Di Longsan petang ini. Oke, inilah homestay tempat kita tinggal untuk malam ini dan malam esok. Dan ini adalah rumah panjang di Longsan. Kita pergi untuk makan sekejap. Dan di sebelah malamnya kita telah mengadakan sembah dan puji bersama community di Longsan. Stay tune. Manakala ini adalah slot ceramah saya bersama dengan komuniti penduduk Longsan. Stay tune guys. Thank you. Thank you. I think Cikgu listen. Cikgu Consilia. Cikgu Celia. Consilia. Consilia, right. So, saudara-saudari terkasih, Shalom. Suara saya kurang kuat sebab hari ini ada letih. Oh, duit dari Sibu. Pukul 5.30 pagi tadi. Sampai sini pun 5.30. Oke, selamat petang dan terima kasih terutama sekali Father Nelson yang sudi menjemput saya ke seminar ini. Ini adalah kali kedua saya berada di Longsan atas urusan gereja. 2 bulan yang lepas, mungkin ada yang masih ingat lagi saya masa kita pergi ke Longbuku tidak silap. Ya, saya beri kesempatan juga untuk mewakili rombongan kami dari daerah dari Sibu untuk memberi ucapan semasa di Longbuku. Baik, jadi hari ini macam mana saya nak sebut ya? Saya sangat terharu
terutama sekali bila saya bersama dengan sembah dan puji tadi, ya, dalam keadaan sebegini rupa dia dapat menyentuh perasaan kita. Saya sangat-sangat terharu semasa sembah dan puji itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jadi apa yang saya sampaikan seperti yang Father Nelson maklum pada saya adalah bahan yang diberikan oleh seorang padri yang mazhab dia Kapucin. Dia adalah mantan superior padri dari Kapucin. Kalau di sini ialah kita Mill Hill, Father Nelson dari mazhab Mill Hill yang kongsi bahan ini adalah daripada seorang Kapucin, right? So saya hanya penyampai apa yang saya sampaikan mungkin tak seperti yang sepatutnya, saya mohon maaf. So apa yang saya bacakan nanti saya terus baca daripada apa yang diberikan kepada saya sebagai penghantar maklumat yang diberikan. Amin. Terima kasih atas semua jemputan. Itu saja daripada saya. Sekejap. Shalom semua. Begitulah program kita pada hari pertama kita di Kampung Longsan Ulu Baram, dan seterusnya nanti kita akan upload untuk bahagian yang kedua. Terima kasih, selamat menonton.